Masjid Imam Ustaz Naufal bin Azhari, Datuk, Datin, tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Hari ini kita sambung perbincangan kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cuba kupas melalui bacaan kisah-kisah sahabat baginda. Beberapa hari lalu, hari Jumaat lalu ke, kita dah baca kisah Sa'ad bin Amir al-Jumahi. Kita dah cuba ambil pelajaran-pelajaran daripada kisah beliau, beberapa noktah-noktah yang baik untuk kita berhenti dan ambil pelajaran dan kita tarik kepada perbincangan yang lain, baik fiqh ataupun pelajaran perjuangan kita menyambut baton para anbiya dan para rasul, iaitu kita menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tugas kita di atas muka bumi ini dua. Pertama sekali, kita mesti menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Kami tidak minta daripada mereka rezeki, kami tidak minta daripada mereka ni makan. Yang kedua, tugas kita adalah kita menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini, iaitu kita mentadbir, kita mengurus, kita kelola muka bumi ini. Dia adalah dua. Kita boleh jadi satu tanpa buat yang kedua. Kita akan jadi seakan-akan menjalankan tugas para nabi sahaja. Nabi iaitu disembah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengajak dan dia mengurus takdir muka bumi. Dapat risalah Allah untuk dia sahaja. Kita boleh duduk di masjid, kita beribadah, kita zikir, kita capai zikir kita wirid harian sampai 1000 istighfar, 1000 tasbih, selawat sampai 1000, 5000, tanpa kita melakukan tugas khalifah. Tetapi tugas kita juga khalifah. Maka kita mesti menolak diri kita keluar daripada masjid untuk menjalankan tugas khalifah. Tugas khalifah tidak dapat dilaksanakan di masjid. Tugas khalifah di luar. Anak-anak main di luar, orang yang tak datang masjid, orang yang lalai, orang yang tidur lambat, bangun lambat, tak solat, orang yang menipu dalam perniagaan, orang yang menipu dalam pentadbiran, semua tu di luar masjid. Maka kita ada sudut masjid, kita ada sudut luar masjid. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan Allah telah berkata kepada malaikat, kami mencipta di atas muka bumi ini pengganti khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat kata, ya Allah, engkau menjadikan orang ataupun makhluk yang akan merosakkan muka bumi ini dan menumpahkan darah. Jadi sebenarnya malaikat dah tahu bahawa tugas mentadbir muka bumi ini adalah melibatkan perkara yang boleh menjadi kerosakan dan pertumpahan darah. Pertumpahan darah. Pertumpahan darah berlaku di luar masjid. Pertumpahan darah tu extreme case. Tapi sebelum tu maksudnya kita terlibat dengan masyarakat, kita mengajak mereka, kita sakit dan kita pergi di celah-celah mereka, kita merakyat dan kita gotong royong dan kita pergi
kita menahan diri kita daripada terlibat dengan maksiat yang kerosakan yang mereka buat, tetapi kita berada di celah-celah mereka, menjalankan hadis Nabi, al-mu'min alladhi yukhalitun nas khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yusbiru ala adahum. Mukmin yang menggauli manusia lebih baik daripada mukmin yang tidak menggauli manusia dan tidak sabar dengan kerenah manusia. Kita mesti keluar. Ia berkaitan dengan pembicaraan kita sahabat pada malam ini, iaitu Tufail Ad-Dawsi, sahabat ketiga dalam buku Suwar min Hayatus Sahabah, jilid 1. Bacaan kita adalah At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Tufail bin Amr Ad-Dawsi kisahnya tak banyak di dalam sirah. Dia ada kisah yang famous, kisah yang popular kita akan dengar kalau kita diberitakan dan diceritakan tentang sahabat ini. Tetapi kabilah dia lebih famous, Ad-Dawsi, kerana Abu Hurairah datang daripada kabilah ini, kabilah Ad-Daws. Kita akan dengar kisah yang berulang kali tentang Tufail Ad-Dawsi, dan pelajarannya banyak. Tufail bin Amr Ad-Dawsi merupakan ketua kabilah Ad-Daws ketika jahiliyah. Beliau adalah antara pembesar Arab yang berkedudukan dan berpengaruh. Tufail juga merupakan antara individu yang bermaruah dan terbilang. Diceritakan, disambung kisah dia bahawa Tufail ni seorang yang peta berbicara, penyair, tak ada rajam, penyair, dan disegani oleh masyarakat dia, kabilah dia. Tak semua pimpinan disegani kan oleh rakyat dia. Ada pimpinan dibenci, ada kepimpinan kawasan masyarakat dibenci, ada yang orang tak benci, tak segan, tidak ada, nak buat macam mana. Ada yang disegani, disegani oleh musuh dan disegani oleh kawan. Tak boleh nafi. Dan dunia kita macam tu. Kadang-kadang ada manusia itu disegani oleh kawan dan musuh pun segan dia. Orang yang tak bersama dia pun tahu bahawa dia ini, aku tak sekepala dengan dia, tetapi aku tahu dia buat apa yang dia perjuangkan tu sungguh-sungguh. Dia bukan main-main, dia bukan menipu. Kita pun kenal dalam kehidupan kita. Macam tu juga dalam kisah sirah Nabi Muhammad SAW mempunyai pelbagai musuh ketika fasa Makkiyah. Kita sebut Makkiyah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pelbagai. Tetapi ada di kalangan musuh Nabi Muhammad SAW bermusuhan secara terhormat. Dia musuh dengan berakhlak. Ada yang bermusuh tak terhormat, tak ada akhlak. Dan ahli sirah cuba simpulkan, kebanyakan mereka yang bermusuh dengan Nabi secara tidak terhormat, kebanyakan sehingga hampir semua ini bermusuhan secara tidak terhormat, akhlak buruk, mencaci, menipu. Mereka ini tak masuk Islam langsung sampai ke sudah, secara tak terhormat. Dan kebanyakan mereka mati terbunuh dalam perang Badar. Perang Badar adalah peperangan yang membunuh hampir kesemua, kalau tidak semua, ketua-ketua dan musuh Nabi yang tua-tua, meninggalkan Abu Sufyan yang muda. Sebab tu lepas perang Badar, Abu Sufyan jadi ketua. Abu Sufyan muda lagi, taklah muda sangat, tapi bukan 50-an, bukan 60-an. Ini kebanyakan yang mereka terbunuh dalam perang Badar. Abu Jahal,
Dan kebanyakan mereka ketika di Mekah bermusuhan dengan Nabi secara jelek, tak ada akhlak. Jadi musuh pun ada pelbagai kategori. Adapun Tufail di hadapan rakyat dia seorang yang terhormat, disegani. Pada satu hari, ini kisah yang popular tentang Tufail Ad-Dawsi. Pada satu hari, Tufail pun datang daripada kawasan dia, daripada perkampungan dia ke Mekah. Mekah adalah tempat fokus bagi seluruh Jazirah Arab, daripada Yaman hingga ke atas, hingga ke Syam. Syam ni di mana? Syam ni sampai ke Syria. Dan Arab ni dia boleh jadi sampai ke Iraq. Iraq ni sebelum Iran. Jadi orang yang diistilahkan sebagai Arab ni besar. Mekah adalah tempat yang paling dihormati dan tempat elit, tempat Quraisy. Jadi kebanyakan pimpinan macam biasa, macam kita lah. Kalau saya nak izinkan saya, macam kita orang yang pernah dijajah British, pimpinan kita daripada dulu sampai sekarang minat sangat nak singgah London. Minat nak singgah London. Kita pun orang Malaysia minat nak singgah London. Bila mana London tu menjadi pusat kepimpinan dunia satu ketika dahulu. Dia ada sejarah dengan kita, dia dipandang tinggi. Kepimpinan kita pun kalau pergi ke London tu jalan pakai selipar, pakai t-shirt biasa, tak payah tunjuk gah. Sebab London tu terlampau gah. Cukup dia berada di situ, semua yang YB di tempat lain datang London jalan macam biasa. Termasuklah raja-raja Tanah Arab pun. Jalan situ tak payah security pun. Pakai baju biasa seorang-seorang. Selalu kena tangkap gambar macam tu kan. Termasuk pimpinan kita pun. Saya pernah berada di sana. Kalau YB tu jalan kat London tu jalan macam biasa, macam kita je. Dia jumpa student UK, mungkin dekat sini ada yang pernah belajar kat sana ke, dia jumpa student UK, dia sembang macam kawan. Sebab London tu, kau berada kat London, aku berada kat London, kita dua-dua ni macam, kita ni macam kucing dua-dua lah jumpa. Punya gah London tu bagi kita. Tu mentaliti orang yang dijajah. Indonesia bagi dia Netherlands. Sebab dia dijajah oleh orang Belanda. Dia kalau punya ramai orang Indonesia di sana, mentaliti orang yang dijajah, tak boleh move on lagi. Siapa yang tak pergi berjalan ke sana tu kira kolot lah. Jadi Mekah adalah tempat itu. Jadi Tufail ni, dia ketua tempat dia. Macam biasa, dia akan pergi singgah ke Mekah. Mungkin dia ada urusan bisnes ke, tapi singgah ke Mekah nak menunaikan tawaf. Tapi ketika Tufail sampai ke Mekah, ketika itu sedang panas dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berhadapan dengan pimpinan Quraisy di sana. Panas. Mungkin Nabi menyampaikan dakwah dia tidak habis-habis, pidato dia di Mekah, di Kaabah. Nabi sering duduk di Kaabah, di celah-celah tempat orang duduk tu macam dataran, sampaikan khutbah dia. Kadang-kadang ada seorang Al-Harith, nama dia akan berada di sebelah Nabi, dia akan tarik. Nabi tengah berpidato kat sini, khutbah sini, dia akan tarik duduk sebelah sana. Dia akan kata, siapa nak dengar cerita-cerita Kisra dan Kaisar, maknanya kisah-kisah gosip, aku ada banyak kisah-kisah tersebut. Orang yang berkerumun di hadapan Nabi akan pergi depan dia. Itu semua bentuk-bentuk distraction yang wujud di zaman itu. Mana Nabi nak berkhutbah, Harith tu akan pergi tempat dia, pergi berkatan, siapa nak dengar kisah gundik-gundik istana Parsi, siapa nak dengar kisah harta-harta Parsi yang terbaru. Macam semua macam kita lah, apa distraction kita ada zaman sekarang. Nabi sampaikan lagi, setiap kali musim haji di Mina, Nabi akan masuk daripada satu kemah ke satu kemah. Haji
adalah syariat Nabi Ibrahim. Jadi mereka orang Arab menjalankan ibadah haji walaupun Nabi belum lahir, walaupun Nabi belum menunaikan haji dengan cara yang kita buat, yang kita tahu. Jadi Mina tu ada, Arafah tu ada, Tawaf tu ada. Ketika musim kita pernah pergi haji, Mina banyak kemah tu, Nabi akan masuk satu, masuk satu, masuk satu. Nabi akan buat dakwah. Sebahagian daripada ahli rumah masuk Islam, sebahagian tidak, bergaduh. Panas. Jadi ketika Tufail sampai, musyrikin Quraisy, pembesar Quraisy tarik Tufail, jom kita antara YB ke YB ni, kita kat sekarang ni tengah panas kerana ada seorang nama dia Muhammad sedang mengaku dia sebagai Nabi dan dia telah memecah belahkan keluarga. Ada sebut kat sini, dia telah memecah belahkan keluarga, dia telah memperandakan tempat keamanan di Mekah. Kau jangan dengar cakap dia, jangan hampiri dia, jangan pergi khutbah dia, kerana ucapan dia macam magic. Tufail kata Quraisy berterusan untuk pujuk dia supaya dia tidak menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufail pun pergi ke situ, ke Mekah, menunaikan tawaf. Setiap kali nak tunaikan tawaf, dia sumbat telinga dia dengan kapas supaya dia tidak terdengar khutbah Nabi. Satu hari Allah takdirkan ketika Tufail berada di Kaabah, dia terdengar Nabi Muhammad sedang menyampaikan khutbah. Lepas itu dia terdengar Nabi solat selepas itu ataupun sebelum itu. Dan dia terdengar Nabi membaca surah. Dan surah, ayat-ayat Quran ini sangat cantik susunannya. Buat orang-orang Arab, mereka akan terkesima dengan susunan dan bahasa ayat Quran. Lalu Tufail mendengar, sedap ni. Perkara tersebut menjentik ke hati Tufail untuk, dia kata, kenapa aku ni penakut sangat? Kenapa aku ni bodoh sangat? Aku ni orang terpelajar. Aku ni pimpinan tempat aku, kawasan aku. Kenapa aku tak dengar sendiri apa yang Muhammad nak cakap? Aku ni bukan orang bodoh yang tak boleh menilai. Kalau benda terbaik, aku ambil, bawa balik rumah. Kalau benda tu tak baik, pandailah aku untuk menolaknya. Lalu Tufail pun buka kapas di telinga dia dan dengar apa yang Nabi baca Quran, apa yang Nabi sampaikan. Lalu dia terpesona, masuk ke dalam hati dia, dan Allah campakkan hidayah kepada Tufail. Lalu Tufail pun pergi jumpa Nabi. Setelah Nabi selesai, Nabi pergi ke rumah dia, Tufail jumpa Nabi, dan Tufail menyampaikan hasrat dia untuk memeluk Islam. Ini sehingga ini kita ada beberapa pelajaran. Pertamanya disebut tentang bagaimana Quraisy sangat menghalang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy kat mana sahaja Nabi pergi, Quraisy akan ikut dan bagi tahu kepada orang khalayak yang Nabi sampaikan dakwah itu untuk jangan terima Nabi. Termasuk Abu Lahab sendiri. Abu Lahab adalah pakcik Nabi. Abu Lahab malahan Abu Lahab orang yang paling gembira ketika Nabi lahir. Abu Lahab seksaannya di neraka diringankan kerana dia bergembira dengan kelahiran Nabi dan dia membebaskan hamba yang datang menyampaikan berita Nabi ni lahir.
Dan Abu Lahab meminta supaya sebelum Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, yang menyusukan Nabi sebelum itu adalah hamba Abu Lahab. Abu Lahab sangat gembira. Dan anak Abu Lahab anak Abu Lahab, dua orang lelaki tunang dengan dua anak perempuan Muhammad, Ruqayyah dan Zainab. Hubungan Abu Lahab dengan Nabi Muhammad sangat akrab. Tetapi semenjak Nabi Muhammad mengaku diri sebagai Nabi, di sisi dia mengaku diri sebagai Nabi, dia mula tarik break. Sehingga dia meminta kepada anak dia untuk putuskan pertunangan dengan anak Nabi Muhammad. Memusuhi, disuruh dua anak dia untuk memusuhi Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa Abu Lahab sangat marah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ada jawapan tak? Setiap mereka yang bermusuh dengan Nabi, Allah hampir ke semua mereka Allah beritakan sebabnya. Hampir ke semua mereka Allah beritakan sebabnya. Dengan itu, kita pada hari ini, setiap orang yang memusuhi Islam, pasti mereka memusuhi Islam sebab-sebabnya salah satu daripada sebab-sebab yang kita jumpa dalam sirah. Tak boleh lari. Sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Tetapi kita tahu mesti salah satu sebab daripada apa yang berlaku pada musuh-musuh Nabi. Kerana itu Allah beritakan. Lagi-lagi sekarang ni kita tak boleh beritahu kenapa orang ni benci sangat Islam, kenapa orang ni sangat-sangat tolak Islam. Kita tak ada wahyu untuk beritakan apa dalam hati dia. Kita tak ada kisah di sebalik tabir apa dibuat di rumah. Tetapi Allah beritakan dulu musuh Nabi ada sebab ini, ada sebab ini, ada sebab ini. Sekarang ni musuh Islam ada sebab ini, ada sebab ini, sebab ini. Kita boleh agak-agak yang kita boleh buat, kita layan mereka macam mana Nabi layan musuh Nabi. Abu Lahab sebab dia adalah kerana jika selepas Abu Talib mati, iaitulah pimpinan ketua nombor satu Quraisy ketika sebelum dia mati, kan pakcik Nabi dia meninggal ketika Nabi sedang menjalankan dakwah. Abu Talib, Abdul Muttalib, lepas tu dia turunkan jawatan tersebut kepada Abu Talib. Di dalam hierarki, kalau Abu Talib meninggal, jawatan tersebut jatuh kepada Abu Lahab. Dia the next one. Dia Tengku Raja Mahkota. Kalau Muhammad mengaku Nabi, dia tak boleh dapat jawatan tersebut. Mana boleh ketua diberikan kepada selain Nabi? Dan dia sangat cintakan harta. Kerana itu Allah sebut dalam surah Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah mampu menyelamatkan Abu Lahab ini harta dia dan apa yang dia telah kecapi. Sebab ketua senantiasa dia dapat harta paling banyak. Kalau berlaku peperangan, harta 1/5 pun akan dapat kepada ketua. Dalam Islam pun, kalau kita ada negara Islam, ada raja, kita ada khalifah, apa saja peperangan, 1/5 dapat kepada ketua nombor satu khalifah, dan dia boleh decide untuk buat apa saja. Mungkin dia nak hadiahkan kepada pimpinan lain yang dia nak sejukkan hati dia, macam Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad kan ketika dapat membuka Mekah dan menang perang Hunain, dapat harta yang sangat banyak, Nabi bagi Abu Sufyan 100 kuntal. Nak lagi tak Abu Sufyan? Sufyan senyap. Nah, 100 lagi. Nah, 100 lagi. Nak melembutkan hati ketua Quraisy. Mu'allafat qulubuhum. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafat qulubuhum. Ada. Jadi salah satu daripada duit harta peperangan boleh jadi masuk ke pejabat khalifah.
Khalifah boleh guna untuk apa sahaja yang dirasa maslahat negara, maslahat Islam. Kalau zaman itu ketua nombor 1 Quraisy, kabilah akan dapat harta-harta. 1/5 dia punya, kaya. Bukti lain, Abu Lahab tak pergi perang Badar. Semua pimpinan Quraisy pergi perang Badar. Marah dengan Nabi. Abu Lahab dia marah juga, kan dia marah sangat. Ingatkan dia marah sangat, marah betul. Rupanya dia tak pergi kepada perang Badar sebab dia takut mati, sebab dia nak jaga harta dia. Sebahagian musuh Allah, musuh Islam, dia cinta sangat harta, dia cinta sangat jawatan, sebab itu dia tak rapat. Sebab tu dia tak masuk Islam, dia tak nak terima hidayah. Kalau saya nak tarik, kita tahu ketua munafiqin di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia tak nak terima Islam? Kenapa dia jadi ketua munafiqin di Madinah? Sebab 2 tahun atau 3 tahun sebelum Nabi berhijrah telah berlaku satu peperangan yang besar di antara Aus dan Khazraj yang telah membunuh semua pimpinan yang tua-tua di kalangan Aus dan Khazraj. Dua ni asyik bermusuh je. Sebab tu Yahudi di situ berkuasa. Yahudi di Madinah, di Yathrib, sebelum tukar nama ke Madinah. Kenapa Yahudi berkuasa? Sebab ada dua kabilah Arab yang paling besar di situ, Aus dan Khazraj. Mereka ni gaduh tak habis, gaduh. Yahudi berkuasa. Dan peperangan terakhir sebelum Nabi berhijrah telah berlaku peperangan yang membunuh semua pimpinan-pimpinan tua kecuali seorang. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana sepatutnya dia jadi ketua ni, tapi sebab Nabi datang, aku tak jadi ketua. Sebab tu akhirnya dia tak masuk Islam. Jadilah dia ketua munafikin. Sebab lain, orang tak nak perlu Islam, orang tak nak terima dakwah Islam. Sebab orang Yahudi selama beratus tahun dia kata Nabi akhir zaman akan datang daripada kalangan kami. Kita tengok datang daripada kalangan Arab, dia kata kami takkan terima. Dia terlampau bangga diri dan bongkak, tak nak terima. Sebab lain, Abu Talib menjaga Nabi sehingga ke nafas dia terakhir, walaupun dia tak perlu Islam. Dia jaga Nabi, dia pelihara Nabi daripada diapa-apakan. Abu Talib, pakcik Nabi, yang seibu sebapa dengan ayah Nabi, Abdullah. Abu Talib dan Abdullah adik-beradik seibu sebapa. Adapun yang lain, Abu Lahab, dia sebapa saja, mak lain. Kenapa Abu Talib dijaga Nabi dan tak masuk Islam? Sehingga kesudah tak masuk Islam. Ini sebab lain yang tak wujud antara kisah-kisah tadi. Dengar baik-baik. Abu Talib, dia sangat jaga Nabi, dia sangat sayang Nabi, dan Nabi nak sangat dia memeluk Islam. Ketika Abu Talib nak menghembuskan nafas dia yang terakhir, semua pimpinan Quraisy berada di sekeliling dia, termasuk Nabi Muhammad SAW. Orang nombor 1 nak meninggal, Muhammad berada di sebelah dia. Nabi Muhammad SAW, wahai bapa saudaraku, ucaplah kalimah syahadah walaupun di hujung-hujung nyawa ni, supaya boleh masuk syurga. Qul kalimatain uhajjuka bi 'inda Allah. Nabi Muhammad kata, sebut 2 ayat ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut 2 benda ni, Nabi Muhammad kata, uhajjuka bi 'inda Allah. Aku akan menggunakan 2 perkataan ni yang kamu sebut walaupun di hujung hayat. Aku akan berhujah dengan Allah supaya engkau dari kalangan orang Islam dan masuk syurga. Setelah Abu Talib hampir untuk sebut kalimah syahadat, mulut dia dah nak ucap, mulut dia buka nak ucap. Abu Jahal kata apa? Abu Jahal berada kat situ kan, dia kata, adakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Dia
Dia tak kata, adakah kamu hendak meninggalkan agama nenek moyang kamu sahaja? Adakah kamu nak meninggalkan Lata wal Uzza, antara dua berhala besar? Dia kata, adakah kamu hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Abu Talib langsung tak jadi mengucap dan dia meninggal dalam kekufuran. Persoalan dia, siapakah dia Abdul Muttalib? Dan kenapa ucapan tersebut menghalang Abu Talib untuk ucap kalimah syahadah? Kenapa Abu Jahal bijak untuk kata ayat itu, tidak kata ayat lain? Sebab Abdul Muttalib adalah legenda Mekah. Abdul Muttalib dia terlibat dalam peristiwa Abrahah. Bila mana Abrahah datang, tentera bergajah datang, tak siapa berani halang. Dia datang daripada Yaman. Yaman kan? Daripada Yaman. Bawa gajah. Tak siapa halang. Siapa halang memang penyek lah. Akhirnya mereka berada di luar Kaabah untuk negotiate. Semua tak ada siapa nak negotiate. Apa pun nak negotiate, tak guna. Orang datang daripada jauh, hujung-hujung ni tiba-tiba dia nak cancelkan tujuan dia datang. Mustahil. Tiba-tiba Abdul Muttalib keluar. Dia kata, aku datang ni bukan halang kau. Kalau aku tak boleh halang lah, tapi pulangkan balik unta-unta yang kau curi. Kata macam tu. Kalau unta-unta yang kau curi itu pulangkan. Lepas tu dia kata, kau tak nak halang betul ke? Wah, tentera Abrah kata, tak, kalau aku tak mampu halang, tapi yang akan menghalang, kalaulah yang akan menghalang daripada Kaabah ni diruntuhkan adalah tuan rumah tersebut, bukan aku. Pendek kisahlah. Jadi Abu Lahab saja yang berani menghadapi tentera Abrahah. Yang kedua, air Zam-Zam. Air Zam-Zam dia tertanam selama 400 tahun sebelum dijumpai semula oleh Abdul Muttalib. Sebab pergaduhan antara Mudar, antara kabilah 400 tahun dulu. Pasal ni kalah, pasal kita tanam Zam-Zam, tak dijumpai 400 tahun. Lalu Abdul Muttalib dimimpi kat mana mimpi kat mana lokasi air Zam-Zam. Dia bagi tahu keluarga dia, adik-beradik dia, okay, jom kita pergi gali sama-sama. Macam mana kisah dia? Jom kita gali sama-sama. Dalam perjalanan air habis, lalu mereka semua mati. Hampir nak mati. Saya tak ingat detail dia. Tapi akhirnya semua kata, jika kita mati sinilah, semua tanam diri masing-masing. 3 orang adik-beradik, termasuk Abdul Muttalib. Tiba-tiba Abdul Muttalib menjumpai air. Mereka dalam perjalanan, kehabisan air, semua nak mati, jom kita tanam diri masing-masing je lah. Tiba-tiba Abdul Muttalib jumpai, semua minum dan berjaya, segar semula. Semua mengaku, tak apalah, kaulah pemilik air Zam-Zam ini. Kisah itu turun. Kisah legendary itu turun. Ada satu kisah lagi. Akhirnya Abdul Muttalib ini legendary Mekah. Siapa? Abu Talib adalah anak Abdul Muttalib yang paling menyerupai Abdul Muttalib, dan dia rasa kalau dia mati dalam keadaan dia Islam, bukan agama Abdul Muttalib, dia macam hina, dia tidak membawa legasi ayah dia. Jadi antara sebab lain seseorang tu dia mampu untuk menolak hidayah, menolak Islam, adalah dia kerana dia hidup di bawah bayang-bayangan ayah dia, ataupun mana-mana ideologi yang dia rasa dialah pembawanya, dialah pejuang yang terbaiknya. Dia malu kalau dia di hujung-hujung dilihat sebagai orang yang menarik diri di atas segala perjuangan lama 30, 40, 50 tahun. Pelbagai sebab. Sebab itu saya kata, saya boleh panjangkan lagi sebab-sebab orang yang tak terima Islam ni kenapa. Dan Allah sengaja untuk beritakan dan ada rekod supaya kita tahu ni
Ya, kita tak tahu. Kita tak boleh underscore. Kenapa kita jumpa kat berita ke, jumpa kat kawan-kawan kita ke, orang-orang kenamaan, kenapa benda jelas Islam, kenapa tak terima? Barangkali salah satu daripada sebab-sebab tersebut. Sebagaimana kita sebut, salah satu daripada kisah sahabat yang ramai, barangkali mereka ada boleh kena dengan kisah hidup kita, kita kena ambil. Macam itu juga musuh-musuh Allah, sebahagian kisah-kisah mereka pasti hampir dengan kisah-kisah musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ke? 6 minit lagi boleh? Jadi itu yang saya nak bawakan tentang noktah bahawa Nabi dimusuhi. Lalu masuklah Tufail Ad-Dawsi ke dalam Islam. Dia minta kepada Nabi untuk berikan dia bantuan, satu tanda supaya kaum dia balik kepada kaum dia untuk dia menyampaikan seruan, dan petanda tersebut menjadi tanda yang baik. Orang nampak, oh ya betul dia jumpa Nabi. Kadang-kadang peristiwa tersebut ada dalam sirah, kadang-kadang tak ada. Ada orang lain dia pergi ke dakwah tanpa ada tanda-tanda pun. Lalu Nabi doakan kepada, ya Allah, berilah kepada Tufail ini satu tanda yang memudahkan dia berdakwah kepada kaum dia. Ada satu cahaya. Kita anggap sekarang ni macam zaman sekarang ni macam torchlight. Cahaya keluar dekat antara dua kening dia, yang menerangi perjalanan di malam-malam. Ini direkodkan. Lepas tu dia kata, pelik sangat kalau ada kat sini cahaya. Dia minta supaya cahaya itu pergi kepada tongkat dia. Dia pun berjalan balik kepada tempat dia. Maksud cahaya tersebut adalah tanda bahawa dia pernah berjumpa dengan seorang Nabi dan dia membawa satu risalah Islam yang betul. Masuklah ke dalam Islam keluarga, ahli keluarga Tufail. Sebahagian masuk dan sebahagian lagi tak masuk. Lalu Tufail dia pergi jumpa kepada Nabi semula. Dia kata, aku dah sampaikan dakwah tapi tak ramai masuk. Keluarga terdekat aku masuk, sebahagian masuk, tapi tak semua masuk. Nabi kata, tak apa, jangan putus asa, kembali semula kepada kaum kamu, sampaikan dakwah. Akhirnya Tufail berterusan berada dengan kaum dia sehinggalah setelah perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah, Tufail bersama Abu Hurairah tahun ke-6 pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinah dan bersama Nabi. Setelah itu bermulalah kisah Tufail Ad-Dawsi pergi ke perang bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah kematian dan kewafatan Nabi, Tufail Ad-Dawsi berterusan berjuang untuk Islam di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan turut serta dalam perang Yamamah, di mana di situ beliau bertemu syahid. Perang Yamamah iaitu peperangan menghadapi golongan yang murtad. Selepas Nabi Muhammad SAW wafat, seluruh jazirah Arab murtad. Maksudnya kebanyakanlah seluruh jazirah Arab murtad. Jadi Abu Bakar menghantar banyak bala tentera, 11 peperangan, 11 bala tentera dihantar ke seluruh jazirah, utara, kiri, kanan, timur, selatan, barat Madinah untuk memerangi golongan murtad. Golongan murtad tak semestinya semua kata aku meninggalkan Islam, tapi ada pelbagai degree. Ada yang memang mengaku macam Musailamah Al-Kazzab sebagai Nabi. Ada yang hanya tak nak bayar zakat, tapi Abu Bakar menganggap mereka sebagai murtad. Dan memang murtad. Mereka yang tidak ingin membayar zakat, murtad. Dan menganggap zakat ini hanya perlu dibayar kepada Nabi, bukan kepada khalifah. Abu Bakar menganggap mereka adalah murtad. Dan dia adalah murtad dalam Islam. Bayangkan, zakat sahaja boleh dikira sebagai murtad. Oh, banyak sekarang. Zakat ni kecil sebenarnya dibandingkan pelbagai lagi hukum mahkamah Islam sekarang yang diabaikan. Syariah Allah SWT yang diabaikan. Undang-undang yang diabaikan. Diperkecilkan, dihina, tidak disebut, tidak dibincangkan.
kata dah tak sesuai dah zaman sekarang, itu lebih teruk daripada zakat sebenarnya. Kita nak bincang macam mana untuk golongan yang macam ini. Dalam perangan Yamamah terbunuh sekali. Yamamah ni perang di mana perang besar, 30,000 musuh, dan dia terbunuh dalam tu 14,000 orang Islam memerangi Musailamah Al-Kazzab. Dan terbunuh dalam tu ramai sahabah, di kalangan mereka ramai yang faqih Islam, dan termasuk Tufa Ad-Dawsi dan anak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah. Jadi anak ketua munafik Madinah sebenarnya Muslim dan pejuang Islam yang baik. Macam mana kita kata Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah pun anak Abu Jahal yang musuh Nabi, sehingga pembukaan kota Mekah pun dia terbunuh di dalam peperangan memerangi orang murtad. Ini pelbagai kisah yang kita boleh bincangkan. Saya rasa sehingga itu dulu perbincangan kita tentang Tufail Ad-Dawsi. Saya rasa baik untuk jemaah membaca sendiri kisah ini. Seterusnya kita akan masuk kepada kisah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi dalam kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan buruk itu daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.